Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, kembali kita di Sport Edit Podcast untuk episod yang seterusnya. So, hari ini aku ada dua atlet international. International yang di sebelah kiri kan? Kiri lah. Rizzy daripada Filipina. How are you? I'm okay. Hi. Don't worry, we still speak in Malay for this podcast because Rizzy can speak in Malay really well. And another one daripada Jawa Tengah atau Jawa Negara Timur? apa? Jawa Tengah. Jawa. Nama dia Sim Sirul. Jangan risau, walaupun Jawa, IC masih biru. Okay guys, thank you for coming. So, welcome. I think bagi yang dalam bukan dalam dunia larian trail, pasti mengenali dua orang ni lah. Yang seorang Queen of Podium. Yang seorang bawah sikit je daripada aku dia punya dia tu. Sama-sama naik ah. Sama-sama naik tapi DNF. So kalau hari ni banyak sikit gelak, aku rasa orang yang trail akan faham sebab ada Sim Sirul. Kalau orang yang daripada bukannya line trail, dia akan tak faham kenapa dia nasyid tergelak je kan. Sebab Sim Sirul ni dia memang kelakar sikit lah untuk bahagian trail. Dia kira macam kalau kau masuk line trail, kau tengah sunyi, kau kecek dia lah. Macam tu lah. Thank you for coming, Prof. Roll. Okay. Hari ni korang datang ke studio Sport Edit Podcast. Sebab kita nak borak pasal benda yang untuk aku tahun kedua. Dan maybe untuk Rizzy tahun kedua juga. Sama-sama. Dan kau dah tahun keempat Ya, tahun keempat. Tahun keempat. Which is kita nak sembang pasal ULTM Ultra Volume 8. So bila dah volume 8, technically dia dah 8 tahun dah kan? 8 tahun. 8 tahun dah kan? Ya, betul. Betul lah, dah volume 1 setahun. Betul lah, logik kan? So sebenarnya aku pernah buat podcast sebelum ni, tahun lepas, bersama dengan Ardi dan foundernya sendiri, which is Abang Aizuddin gitu. Tapi tahun kedua ni aku cakap, aku tak nak kau lah. Dah bosan. Dah bosan. Nak lain. Lepas tu Sorry, dia macam, serius Aim, kau tak nak aku? Tak nak. Aku nak slot je. Tapi kau aku tak nak. So that's the reason kita ada di sinilah. First of all, thank you for coming juga. Sorry, panjang sangat kita punya intro. So, maybe lah mana yang tak mengenali Rizzy. Maybe you can share a little bit about your trail journey sebelum kita start kita punya topik. Trail. Yeah, trail journey. I mean your running journey, anything you can Okay. share with kita punya penonton. Sebab I tahu ramai, dia antara ramai follower juga. Dan biasalah kan semua. Kan? Okay? Macam influencer lah. Okay, hi everyone. Nama saya Rizzy. So, as mentioned by Naim, I'm from the Philippines. Lepas tu untuk dunia running ni, I started during MCO kot. Tapi tu I started with road running. Sebab kan dekat Cyberjaya ada tempat yang best untuk jogging. So I started with road running and then I started joining road races in 2023. Lepas tu after that ada kawan yang macam dia encourage I to try trail. Tapi I tak pernah try training dalam trail lah. So macam okay lah, just give it a try. So I did my first trail race just last year June with Trail This Gombak. So yeah, I terus masuk 50 km for my first trail. So after that, I think I only had like 4 trail races last year. Yeah, 4 trail races last year. And then I met Ole team. I became the team runner. So pas tu ada banyak races yang I dah masuk. Yeah. You start lari trail dekat Trails de Gombak last year. Maknanya masa I jumpa you last year, last year I masuk Trails de Gombak tapi 30 km. Maknanya itu that is your first race. Yes, betul. Wow. Hebat betul. Hebat betul. Tapi bagi yang tak mengenali, you also participate. Asal aku cakap bahasa Inggeris pula. Dia cakap bahasa Melayu kan. You juga get involved in sport lain, combat sport kan? Maybe you can share a little bit. Before macam same time kot. I masuk road running. Time tu I masuk Muay Thai juga. So I do Muay Thai. Tapi sekarang I dah stop. For a few months I dah stop training. Sekarang I baru nak start balik. And
this is your part-time and hobby lah. You still have a full-time job, right? Correct. I still have a 9 to 5 job. Still 9 to Tapi 5. nampak macam tak ada kerja kan? Biasa kalau nampak je tak ada kerja, tapi sebenarnya sibuk, mana tu pandai ngular. Kan? Dia nampak macam sibuk tapi tak sibuk kan. Kau Simsirol mungkin boleh introduce sikit kau punya running journey kau sebab yelah kau pun ada banyak group kan. Apa think Kome apa? Komi. Komi lah, Atome je. Atome lain. Atome tu kita-kita je. Atome tu besar komuniti dia. Kan mungkin kau boleh cerita sikit je. Semua nak masuk. Semua nak masuk. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sebenarnya baru start lari tahun 2022 dalam akhir tahun. Baru start lari 1 kilo, 2 kilo. Baru start lari. Lepas tu kenal kawan nama Oja. Dia bawa dalam group running. Dia bawa dalam group running Komi masa tu. Oh Komi. Seronok lah macam setiap hari Rabu, season dia setiap hari Rabu. Okey pergi seronok-seronok. Lepas tu masa tu kebetulan dia orang tengah bercerita pasal event UiTM Ultra. Tanya ada berapa kategori. Dia kata masa tu ada 5.2, 52, 84 dengan 104. Masa tu lah. Lepas tu cakap dengan dia orang nak masuk 5.2. Dia kata apa barang lelaki 5.2. Oja masuk perempuan Oja 52. First event aku UiTM Ultra terus ke 52 km. Tak ada fun run, tak ada half marathon, tak ada full marathon. Aku terus masuk 52 km. UiTM Ultra adalah first event aku dalam dunia larian. Kena tu ngamun ke kau? Masa tu macam aku ni bodoh ke apa? Macam tu lah. Tapi dia sebabkan kawan-kawan Komi, Captain Adaha masa tu, Fazli. Fazli Rosli yang baru-baru ni 100 mile. Fast. Aku dengan dia sama-sama masuk larian pertama kami sama-sama UiTM Ultra. Oh. Fast masuk 84. I masuk 52. Kami memang sama naik. Tapi dia hebat dah. Tapi maksudnya tak sama-sama naik. Sama-sama masuk. Sama-sama masuk. Laju nak claim sama-sama naik. Member dah buat 100 mile lah. Boleh claim lah. Aku pernah training dengan dia. Itu betul. Tapi jangan cakap sama-sama You naik. dah kenal ni sebelum dia famous. Sebelum dia famous. Ya, betul. Okay, tapi jangan claim sama-sama naik tak sama naik dia. Boleh lah sama-sama masuk event. Okay. Sebab itulah aku suka UiTM event, UiTM Ultra. Aku suka event ni sebab dia event first aku. Walaupun event first banyak jalan, banyak memaki kat. Kita cerita nanti. Main-main. So just to share lah, aku pun first, aku kalau tahun depan adalah tahun kedua. Tahun pertama, tahun lepas. Dan itulah sebabkan tu yang kita nak borak ni. Sebab UiTM Ultra ni nampak macam simple. Orang akan cakap apa? Pusing mana? UiTM. Oh, pusing UiTM je. Tapi sebenarnya dia tak macam tu sebab aku sendiri pun, walaupun aku masuk tahun lepas, aku tak balik dengan baju dan medal sebab aku DNF. Tapi aku buat 100 km lah, cubaan. Dan aku DNF di KM 88.88. 12 km lagi. Memang betul, memang sharp Sayang memang tu. So that's the reason aku nak comeback balik untuk tahun depan. Mileage yang sama juga, 104 km lah. So okay, since that is my experience. So macam Rizy, boleh tak you ceritakan experience you dekat UiTM Ultra for the past, but since you next year tahun kedua, maybe you boleh ceritakan pengalaman you tahun lepas. Macam mana UiTM Ultra you tengok daripada perspektif event dia, route dia dan semualah. Okay. Tu I masuk UiTM Ultra this year for 2025 sebab last year kan macam I nak set my goals untuk 2025. Lepas tu macam I cakap dengan team I nak masuk 100 km. So ada events yang dorang nak kena pilihan lah. Lepas tu I dengar pasal UiTM Ultra, macam nice lah sebab I ada 2 goals, masuk buat 100 km dan try looping sebab I memang macam orang yang tak boleh senang cepat jadi bosan. Okay. I tak boleh, kalau training I tak boleh buat looping. So tu I nak challenge myself, I nak buat looping race. So bila I dengar pasal UiTM Ultra macam okay lah, boleh I nak join ni. So I join tu, I tak ada expectations apa-apa.
Sebab that will be my first 100 km, my first looping race. Lepas tu, a week before UITM, I ada trail race juga. 70 km dekat Vietnam. So macam for UITM tu, expectations macam okay lah, just finish strong kot. Sebab start 100 km tu kan 9 a.m. 9 a.m. Lepas tu I tak suka main panas. So macam, so I sama takut sangat. Tapi nasib time tu macam hujan-hujan sikit, gelap Dia sikit kan. sebenarnya last year, dia hujan. Tapi technically dia lagi panas sebab bahang. Kan? Kan tak? Dia macam hujan kejap, tiba-tiba tak hujan. Lepas tu bahang. Hujan kejap, tak hujan, bahang. Dia Tapi agak tu macam tak tu lah. panas sangat kan lah untuk I. So macam bestnya this time. Lepas tu yang very nice juga sebab like the community kan. Like, it's a looping game, looping race. So memang you kena nak jumpa semua runner. So macam okay, hi, great. Lepas tu yang crew juga untuk UITM tu best sangat. Sebab semua macam jadi cheerer. Yeah. Kan? I still remember like every time I do the loop, the people, I think it was Cha, they were like jaga the checkpoint going inside. They always like, oh go ka, sikit lagi. So macam they macam motivate you to go further. Yeah. So And it was really fun. And lepas tu bila kita sampai kat flag off tu, kan tepi tu kan kita punya CP kan. Dia dah macam warung kan. Betul. Semua orang macam duduk borak sambil cerita. Macam mana tadi? Larat lagi lah. Dia jadi macam warung lah. Aku nampak. Serius, macam Kan? warung. Macam warung. Orang macam duduk kan. Lepas tu kan meja bulat kan. Lepas tu ada meja panjang ada. Kan kalau CP biasanya mana ada meja. Betul. Kau ambil grab go. Ini orang macam duduk lu Kita ada borak. meja, kerusi. Kan? Makan tersusu. Order je. Kan? Makan tersusu macam ambil tinggal bayar je. Aku Lepas tu, I macam before the race juga, I think I DM the IG. I request, I nak ube keledek rebus. Dekat CP. Lepas tu, diorang bagi. Lunchtime. perasan aku masa time tengah hari tu aku macam dah penat. Lepas tu aku nampak aku time malam tu. Aku malam tu Abang Jo pun dah habis kot. So aku cakap diorang tengah lepak makan bubur. Aku cakap macam kedai uncik pula depan tu kan. Macam kedai Aceh. Warung Pak Jabit. Bincang kan macam mana kita nak habiskan ni kan. So macam tu lah. Okay, that is a good experience lah kan. Cuma tahun ni, what is your since tahun lepas you dah buat, so you got something daripada you punya idea lah. So untuk tahun ni apa you punya expectation and plan? For for 2026, I think same. I for myself lah. Sebab mesti I nak setiap tahun I nak challenge myself. So I want to try to beat my time for this year. Lepas tu itulah I tambah 23 km. Sebab supposedly I want to do for this 2026 I want to do 100 miles. Tapi itulah RD cakap tak ada 100 miles for this year. So kena tunggu 2027. Yeah. So lepas tu RD racun I. Masuk je lah 2 kategori sebab ada orang lain buat macam tu juga. So I macam okay FOMO lah. masuk jugalah. Oh yang 104 km campur 23. Okay. Untuk 100 mesti ada yang macam especially orang yang baru tahu pasal UiTM Matra ataupun orang yang baru nak tahu tiba-tiba dengar event 104 km campur dengan 23 km. So Sarul. Tak, dia kata kalau mandi Arul. Panggil Remy Ishak pun boleh. Allah jauh sangat. Ini Remy Ishak temu. Okay. Untuk macam 104 km tambah 22 km, ni macam mana tu? Kan orang kadang macam pelik. Asal dia 104 km tambah 2 km? Ini adakah terus ke macam mana? Dia kena buat 100 km dulu. Kena buat 104 km. Kena habiskan sebelum 17 jam atau ngam-ngam 17 jam. Lepas habis, pakai beat 23 km, masuk untuk 23 km pula. Kejap, 104 km, berapa dia punya cut off time? 24 jam. So you kena buat few hours before the cut. Maknanya you kena habis bawah daripada 17 jam. Sebab dia 23 km, dia start 2 pagi.
2 pagi. Ya. Oh, so maknanya 104 km campur 23 km Ya. is a two Dua race. kategori. Dua kategori, 2 race yang berbeza Ya, tapi betul. Kena digabungkan. finish dulu 100 Ya, kalau tak finish 100, contohnya lah, terlebih 19 jam. 23 km tu kira DNS. Oh, Dino start. Ya. Betul. Okey, faham. Dia kena start juga, kata Ardi, Aizuddin cakap, kena start 2 pagi juga. So maknanya masa kat flag off tu, you kena ada kat situ. Ah, Ya, betul. betul. Dengan syarat, kena ada kat situ dan kena habis 104. Kalau tak habis, tak boleh. Okey. You boleh DNF lepas tu you masuk tadi. Itu boleh. Tu tak Tapi jadilah. Itu tak jadi. Lebih baik habis 104 DNS 23. Tak Ya, balik betul. modal. Tak balik modal nak habis 23. Dia sebenarnya idea ni tercetus daripada aku nak cakap dia ni kesayangan Aizuddin kot. Siapa? Adib. Budak Johor, kalau perasan bib dia tiap-tiap tahun akan dia lah antara orang pertama akan register UiTM Ultra. Kalau perasan bib dia akan jadi 0001. Tiap-tiap tahun bib dia nombor 0001. Kau kena siasat tu. Kau sebagai Cari. Kau Sebab boleh dia, cari. dia keluar je dia mesti register. Oh. Sebab aku pernah tanya Ardi, Din, aku nak nombor 001 tak? Sorry, dah ada orang punya. Oh. Dia yang cadangkan, Din. Kalau nak buat 2 kategori boleh. 104 dengan 23 km. Tak boleh lah. Kenapa? Sebab register kat checkpoint tu boleh satu IC satu je. Lepas tu Din bincang dengan checkpoint, dia kata boleh. Oh. Dia ubah sikit sistem tu, so satu IC boleh 2 kategori. Tapi kalau digabungkan, technically dia belum sampai 100 mile lagi kan? Tak 100 mile is 168 kan? 16 kalau dekat UiTM Ultra 162. 162. Yeah. So dia baru 127 lah. 127 tak. 127 tak sampai lah. Tapi still a big number jugalah. Tapi sebenarnya Oh, crazy lah. Crazy. Okay, cakap pasal crazy ni, aku nak tanya sikit. Tahun lepas, aku punya first UiTM Ultra. Aku masuk 100. So aku DNF dekat KL 88. Along the way, aku pusing UiTM Ultra tu, aku nampak zombie. Tapi zombie dia tak colour putih. Dia tak colour putih. Dia hanya pakai baju colour putih, muka dia colour hitam. Ya, zombie, zombie dia nama Arul. Pegampun. Pegampun. Kalau 3 pagi tu bunyi, kalau pagi-pagi tu bunyi krek. Dekat Seroja. Seroja. So aku nak tanya sikit kau, experience kau masuk 100 mile. 100 mile masuk. 100 mile masuk. 100 mile. Tahun ni, tahun depan tak ada kan? Tahun Tak ada. 2026 tak ada. Tak ada kan? So that's why you tak masuk 100 mile. Tapi tahun lepas ada sebab Rizzy masuk 100, saya masuk 100 and you masuk 100. 100 mile. Tak habis. 62 tak habis. Pada KM apa habis? 100 lebih kurang 130. Okey. Ceritakan sikit pengalaman kau sampai kau boleh jadi zombie tu. Dia sebenarnya nak cerita dia ni kesilapan diri sendiri lah. Ni mah semua kesilapan diri sendiri. Mana ada kesilapan Dia orang macam lain? ni tau, kita confident tau. Over confident. Kita masa panjang boleh habis. Jalan pun boleh habis. Tapi kesilapan dia siang tu tidur dulu lah. Tidur dulu lah. Tidur dulu lah. Lama-lama terlebih tidur. Tengok masa. Boleh lagi ni jalan. Lepas tu dah tak larat jalan tau. Dah makan, dah mandi. Dah tukar baju semua. Jadi bengong sekejap. Jadi bengong. Tengok-tengok ada pool. Aku tak tahu macam mana aku boleh buat pool. Sebab barang running aku dia satu box tau. Dia bawa pool. Pool tu swimming pool. Pool. Kata Jawa. Pool tu macam ni. Dia pool. Kata Jawa. Oh, ya. Rizzy cakap budak ni betul tengok bikai ni. Okay. Dia buat benda tu. Teringat. Lepas tu teringat. Itu 2 tahun lepas ada budak 100 km jalan injury pakai pole. Aku pun cek ada bawa. Aku pun pakai. Pakai pole tu sebenarnya sebab memang dah rasa diri tu dah sikit-sikit makin slip. Sikit-sikit makin slip. Oh, tu yang ah. So pakai pole tu sebab takut jatuh dalam longkang seroja je sebenarnya. Sebenarnya macam itu tapi bila dah ni tek sampai ada seorang kakak tu dekat signboard masjid. Ada kakak aku tak ingat nama dia. Dia gelakkan aku. Lepas tu aku cakap, "Kak, kenapa kau gelakkan aku?" "Mana aku tak gelakkan kau? Kau cakap dengan signboard dekat 5 minit." Ya, aku lepas tu aku sampai. Tu yang kau gaduh kakak tu. Dekat 5 minit cakap dengan signboard. Masa tu aku declare DNF. Aku tak tahu tapi sebenarnya aku nak teruskan juga sebenarnya.
Aku suka vibe UiTM Ultra tu. Mm-mm. Kau dah macam zombie ke, kau jalan ke, kau tidur tengah jalan ke. Kawan-kawan yang tak masuk, yang dah habis, family, semua datang dia jenis support, apa orang kata, Mak Saleh kata each other. Saleh kata each other. Itu bukan alah geramnya aku dengan kau ni. Mak Saleh apa kata each other. Together. Kata Jawa, kita kena keterampilan Jawa tu. Tapi pada aku sebenarnya together dan each other tu yang paling bahaya. Sebab aku bila lepas sampai 50, aku perasan aku dah macam masa aku makin suntuk. You know why ah? Sebab bila you berhenti dekat habis looping pertama, you sampai kat finish flag off tu. First ada kedai Pak Jabit tu. Dah buang masa. Lepas tu bila you turun bawah, member-member ramai. Nanti akan berhenti kejap, berhenti sini 5 minit. Ada member duduk lu, borak lu. Buat air kopi, lepas tu borak-borak, dah 30 minit. 30 minit, technically dah 4 kilo kau tertinggal. Betul. Itulah game yang paling bahaya kat UiTM Ultra. Tapi seronok. Paling bahaya. Lain lagi kau tim komi aku ingat lagi. Turun bawah, betul nak masuk kanan. Itu tim komi ada kemah semua kan. Aku cakap jahat diorang ni. Siap tembikai semua. Jadi atas dah makan. Turun bawah tak sampai 50 meter, makan lagi. Turun bawah, makan lagi. Aku ingat lagi, boom buka dia punya boom. Kemah dekat belah kiri. Tengah. Dekat parking area. Ambil air lagi. Keluar je, masuk kanan, yang betul-betul nak start lagi, itu baru start. Yang ada check macam entrance. Betul, yang exit yang kalau kereta ke dia sana, naik sikit, kita ke kanan. Sikit tu. Itu baru kita start lari. Sebab sepanjang jalan tu, tak tahulah siapa itu yang... tak boleh juga. Bukan start lari juga, situ kena jalan kontrol macho. Sebab tu apa? Ada askar wataniah kan, belah kanan Apa tu. kena benda dengan kau pula? Dia okey lah. Tapi betul lah. I rasa memang betul lah event tu dia enjoy. Tapi sometimes when you are enjoying too much, you forget. Ya, betul. you forget you punya Itu yang terjadi sebenarnya. Itu yang terjadi. Betul. Ada kemah, lepas tu ada aku tengok yang datang-datang siap bawa bag tilam angin, you know, yang Dia macam camping site tu. Nama pun kan ada stern runner yang cakap UiTM Ultra ni Family Day runner satu Malaysia. Family Day, betul. Family Day. Dia macam family itu yang dia jadi dia macam kita. Oh, seronok betul. lah. Dia kira macam family day for ultra runner. Ya. Betul. 2-day family day. Kan? Okay. Dia macam itulah. Bila ada enjoy dia still ada dia punya tough part kan. Yeah. So, Rizzy, untuk 100 km yang you buat last year, this year pun 100 km lah. Tapi you buat 104 plus 23 kan? Tahun lepas you habis 100 km berapa jam? 13.40 minit kot. Aku rasa kau dah kena start training sebab dia habis 13 jam 40 minit, dia boleh react 4 jam. Aku takut kau habis 16 jam 50 minit, 10 minit je. Dia kata, "Wait, beep, 23." Oh, mampus. Sekejap. Sesak jantung. Tak nampak. Okay, still a good time and macam kau pun DNF kan. Okay, part mana yang paling tough dekat UiTM Ultra ni? Part mana paling tough? Walaupun it's a looping, it's still ada tough area kan. You rasa paling mental torture you lah kat part mana? Tu untuk UiTM, memang ramai orang cakap Bukit Tonggak kot yang rough kan sebab uphill. Tapi untuk UiTM ada 3 uphill kan? Betul. Tonggak, lepas tu downhill, Chancellery. yang you masuk Chancellor. Dan yang last tu. Tu yang untuk tu yang memang Seroja. sangat. Yang last tu seroja. Sebab tu tinggi kan, panjang. Lepas tu Dia pusing. pusing. Dia sama dengan aku. Bukit Tonggak bukan satu masalah. Sebab Bukit dia pendek. Pendek, lepas tu ada CP ke atas. Kita jadi semangat. So macam semangat, oh ini next CP I can eat macam tu. Tapi yang ketiga tu apa tak nak? Seroja tu yang paling rough, tough. Sebab Dia macam tinggi, panjang, lepas tu dia boleh corner kat rombok tu. Dengan corner tu dekat rombok tu lah aku jadi microsleep aku langgar rombok. Yang flyover yang ada sebelum kat bulatan tu. Bulatan tu. Bulatan tengah-tengah bukit. Kat situ lah aku langgar bulat. So I remember yang last few loops tu I dah macam ni barai sangat. So I macam dah nak
chat dengan adik-beradik I, nak cerita sebab I dah bosan. Ni Allah dah lama. I dah nak habiskan. Seroja sebenarnya paling sakit. Seroja paling sakit. For me mungkin yang ni lah yang Chancellery. Chancellery. Sebab dia jadi sikit annoying sebab kita nak naikkan selekor. Lepas tu kita kena lalu belakang. Ya betul. Lalu belakang baru pusing. Jadi bila kita lalu belakang, orang dah pusing lalu dah. Tapi situ seronok sebab ada banyak photographers. Yelah. Situ fail lah naik. Tak tahu nak Motivation. dia sebab I nak nampak elok-elok. dia sebab lain orang lain. Tapi Chancellery tu best. Macam I tafakat kat situ. Even last year, I nampak David kan buat 100 mile kan. Dia tidur. Dekat situ dia dah tepuk-tepuk muka dia macam ni. Betul. Aku cakap, ya betul Mamat ni kan. Siap tepuk-tepuk muka kan. Saat masa tu is my first, kira tahun lepas kan, kira baru juga dalam train dan tak kenal lah sangat yang Mamat ni antara top lah kan. Top. Aku cakap Mamat ni tak habis ni. Rupanya nombor 1. Tengok cara dia tampah. Serius. Lepas tu, after few hours, I jumpa dia tidur bawah pokok seroja. Kan seroja tu. Seroja, ya, Ya, bukit seroja. Dia tidur betul-betul tepi pokok tu. Betul. Oh. Macam, betul Mamat ni. Sekali masa I buat looping ke berapa, orang cakap apa? Okay, finisher dah sampai dah. Yang mana dia kata? David. David Christopher. Aku cakap, dia ke menang? Maknanya berapa jauh dia dengan belakang. Patutlah dia ngantuk. Tapi 100 mile memang teruk lah tahun lepas. Banyak yang tidur tepi jalan. I nampak juga banyak tips. Okay, so macam pengalaman kan. Macam ni nak tanya kat Arul lah kan. Sebab kau dah masuk lebih pada 3 lah. Which is volume 6, 7. No. Nick 4, 5, 6. Oh, 4, 5. 5, 6, 7. 5, 6, 7 maknanya tahun depan 8. Kau tak ada 7 je lah. 5, 6, 7, 8. Ui, Nampak. berderet dah. Ya, tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun. UiTM favorite. Okay, so apa perbezaan yang kau nampak di antara volume yang awal dengan volume yang kita ambil 2 tahun ke belakang, ke depan ni lah. Maknanya volume 5 dengan 7 lah. Sebab 8 tak start lagi kan. Antara kau buat, apa yang kau nampak satu pembaharuan yang RD buat, ataupun yang kau nampak the impact after few years kau. Sebab macam aku tak legit lah, baru 2 tahun. Macam Rizzi pun baru 2 tahun. Dia tak nampak sangat improvement Tak ada yang compare. ah, Tak boleh compare. tak boleh compare. Maybe tahun kedua pun kita pun tak start Ah, lagi. ah. Kan macam you dah 4 tahun. 4, 5, 6, 7. Ya. Oh, 4. 3 tahun. Tahun 3 tahun. depan baru tahun keempat. Tahun 4 kan. So apa kau nampak perbezaan dan pembaruan ataupun anything about your UiTM Matra? Dia yang nampak lah kan. Perbezaan dia. First year masuk 52. Second year masuk 104. Tahun ni masuk 100 mile. Masa tu dia kata perbezaannya yang kita ambil 2024 lah dengan yang tahun ni punya 2023 dengan 2025. Perbezaannya dia buang 84 km. Kiranya 2023 tu 84 km itu season paling last. Dia buang 84 km, dia masukkan 100 mile. Oh. Lepas tu tahun depan dia buang 100 mile, dia masukkan 23. Tanya dia kenapa, mula-mula kita fikir kenapa dia buat macam ni lah. Rupanya dia nak bagi satu kelainan daripada kepada semua runner. Tahun lepas 23 tak ada. Sebab sekarang ni dia banyak runner yang bukan banyak runner, dia macam ramai new runner. New Yang runner. nak tahun ni cuba. ramai. Ramai new. So macam new ni dia nak masuk 52 je macam Overwhelming. Tapi sebenarnya kalau masuk 52 UiTM Matra kau jalan pasport confirm habis. Itu Joe punya taktik. Confirm habis sebab dia 12 jam. Oh, muka confident tu. Terus confident. Muka dia terus Dia confident. masuk ke? Dia masuk 52. Dia kata, bang jangan risau bang. Saya dah kira dah. Kalau jalan pun 12 jam habis. Ya. Satu loop ambil satu loop 5.2 km, satu loop 1 jam. Tapi sebenarnya tak sampai kalau pasport. Itu calculation aku. Satu loop 45 minit ke 1 jam. Habis. Jangan tidur ya. Lepas tu boleh borak ke? Sambil jalan tu lah borak. Enak juga borak. sebab dia lari je. Dia tak pernah borak. Kita sambil jalan kita borak. Kita dah banyak dah jalan borak sambil tidur pun boleh jalan. Itulah dia keseronokan UiTM dia punya pembaharuan tu dia mendengar
keluhan runner-runner. Oh, macam bersamamu pula bunyi dia. Wah, Keluar. gitu kan. Dia dulu Ha. hadiah top 5 saja. Ha. Start tahun ni ramai yang cakap top 5 ni rasa macam tak bagi yang nombor 6 ni rasa macam alamak kecewa lah tak dapat walaupun beza berapa minit. Tu yang Ardi dia buat hadiah top 10. Ya. Untuk volume 8. Untuk volume tahun ni top 10. Okay. Dia start tahun ni ada top 10. Kau tidak top 5 je. Rizzy tak faham pasal dia selalu top 1. Dia jadi macam aku tahun lepas yang 100 km aku nombor 5 tapi veteran lah. Aku nombor 5. Tahun lepas. Ah, Yang kau DNF tahun ni. tahun ni. Tahun okey. lepas aku ambil 100 km, buat dia laju ni. Buat 16 jam 40 minit. Dapat nombor apa? Nombor 5 veteran. Masa tu nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6 beza masa 10 minit dengan 15 minit saja. Oh. So yang kalau aku nombor 6 masa tu aku kecewa lah. Sayang kan. Tapi kalau dia buat tu yang Din dia buat sampai top 10. So nombor 6 tu dia top 10 ni kebanyakan event kan semua top 10 kan. So dia buat top 10. Oh, bagus Itu lah. pembaharuan yang Ardi dia sentiasa mendengar. Uh-uh. Dia dengar, Din kau tak boleh buat macam ni. Din kau tak boleh buat macam ni. Din runner nak macam ni. Okey buat. Okey buat. Kalau boleh dia buat. Dulu lepas tu dia susun. Pasal nak dekat Bukit Tonggek dengan flag off. Pasal tak cawan diasingkan. 52 km cawan kat sini. Betul. Kalau tempat lain aku rasa tak asing kot. Kau letak Betul. dia ambil dia asingkan. Ini untuk 104, ini untuk 100 mile, untuk Lepas tu dia ada area untuk yang kita punya sendiri botol aku tak ingat. Aku Dia tak kena- ingat. Kita punya sendiri pun kita boleh letak kat situ Ada. kan. Ya, dia ada kat Kalau kita ada kita punya sendiri suplemen semua kita boleh letak kat situ kan. ada tempat mandi pasal. Tempat mandi kat Ada mana? Bukit Tonggek. Ada satu pipe kat depan tu. Oh, okey betul ada ada pipe perasan. tepi-tepi ada pipe. Dulu dia buat kat bawah. Setiap tahun dia buat kat bawah. Sebelum naik Bukit Tonggek kan ada kebun bunga tu. Dia orang buat kat bawah tu. Tapi tahun lepas dia buat kat atas. Kenapa? Tak tahu. Oh tak tahu. Kau punya muka macam dah tahu. Ingat dia nak cakap kenapa dia Kenapa? tahu. Saya bagi tahu. You tahu kan? Dia mungkin Tak, aku rasa sebab privacy. Sebab situ agak privacy sikit. Sebab dia ke dalam. tapi Din kata tahun depan dia tak buat kat atas. Dia akan buat balik kat tempat asal. Oh. Sebab dah ni dekat dengan water station. Betul kat dengan apa rehab apa recovery. Medik. So 2 tahun lepas semua dia buat kat bawah tau. Dia ada satu sediakan macam orang panggil apa tangki apa? Ada air pipe tu sentiasa mengalir. Sebelum naik Bukit Tonggek tu wajib mandi. Lepas tu Waktu baru lepas naik Dia dah segar. Dia dah segar naik Bukit Tonggek. Naik Bukit Tonggek nampak makan. Jumpa pula Ihsan Instagram yang gila tu pula nyanyi atas tu. Habis lah aku. Habis lah. Itu Habis alasan nyanyi untuk dia. DNF lah. Itu aku DNF sebab Ihsan lah. Dia ajak aku menyanyi. Kau salahkan orang. Okay, Rizzy. I just nak tanya sikit lah kan. Sebab this event is really good for newcomers, newbie ataupun orang yang baru nak cuba ultra. Because the definition of ultra is simple. Everything is over then 42 km is ultra. Betul. So, yelah dari ultra pula dia tak perlukan. Orang tak tanya kau pace berapa. Orang tanya kau habis ke tak kan. Yeah. So macam mana you nak, apa yang boleh cakap ataupun you boleh share. Sebabkan dalam ultra ni, I tengok lah, this is my perspective lah. After ni dah tahun kedua lah aku masuk. Tahun ketiga lah. Ya ke? Aku start 2023 lari. Sama. So aku tengok, ya. Sebab tu kita betul-betul sama naik. Kau jangan sama kau dengan Faz. Tapi tak boleh fast. So macam you tengok kan, perempuan punya participation pun sekarang makin meningkat. And ada yang is getting fast semua. So macam mana you nak bagi encourage dekat perempuan-perempuan yang nak try ultra ni? Sebab kadang perempuan ni sebenarnya dia ada je keinginan untuk nak doing more like ultra distance kan. So you sebagai seorang daripada sukan combat pergi ke sukan ultra, so apa yang you boleh cakap kepada wanita-wanita di luar sana yang nak mencuba sukan ultra? Betul, sebab ada tanya, bang betul ke bang kau boleh lari 100 km badan macam ni? Dia tanya saya kata betul, it's not about the running all the way, it's about strategy. So apa you boleh cakap untuk perempuan-perempuan yang kat luar sana? Okay, so for the beginners, I think just give it a try. Sebab it's like you said, it's not really just about yang you memang fit or fast.
before you can join. Anyone can join as long as you macam be consistent with your training. I think yang paling penting is like your training before the race kan. Keep showing up for yourself. Especially for the women, I perasan macam sebab sekarang I macam selalu join running clubs community. Apa yang I perasan is that for women macam malu sangat. Kan. Lepas tu, I tak boleh kot sebab pace I macam ni, macam tu. Tapi kalau I lari dengan dorang, you boleh push. Tapi that's what's missing kot. Yang pushing them to try more, to try the longer distance, to try to go faster, macam tu. So, what I can say is that just don't be shy. Don't think like you're not fit and fast, you cannot run. So it's okay, just start small. We all start from somewhere. We all start from zero. I think I still remember macam dekat Philippines, I try fun run je. 3 km, I macam susah habiskan. Macam bila? Macam few years ago. Ni betul ke ni? Susah habiskan. Lepas tu, when I came here, during MCO kan. During MCO, I rajin sangat. Every day I buat run, walk, alternate. Hari ni I run, the next day I walk, macam tu. So bila I start being consistent, showing up for myself, I slowly slowly saw improvements in my distance, my pace, macam tu. So tu je, you cannot trust yourself. So maknanya you start sukan combat dengan sukan lari in the same time. Not because of you are getting fit due to the combat, bukan? No. Oh. Tapi macam the Muay Thai part also, I think sebab training I don't do long runs. Tapi untuk mental kot, the Muay Thai help. Yeah, mental and I think the strength because you do power height, right? So bila dia main sukan combat, kaki dia kuat, dia easy to do power height lah. Betul sebab macam aku sendiri pernah dicakap oleh Amir Zaki. Dia kata, ni aku cerita sikit, aku tanya, bang, macam mana nak laju ah? Aku pernah cerita dah kat podcast lain, tapi aku cerita lagi lah untuk orang-orang macam aku kan. Dia kata, kau tak boleh laju sebab kau gemuk. Dia cakap macam tu je tu. Tapi aku tahulah dia cakap benda betul. Sebab aku berat kan, so aku nak laju macam mana. So the only way to kena endurance. So that's why aku selalu the reason aku buat ultra distance, sebab aku nak bagi encourage dekat orang yang katanya berbadan besar. Aku pun tak suka orang badan besar. Aku pun tak suka orang yang berbadan gemuk. Bukan body shaming sebab aku pun overweight. Tapi aku tak suka. Aku selalu cakap, kalau aku boleh habis, kenapa korang tak boleh habis? Betul lah tu. Betul. Sebab aku selalu kata, sebab aku pun memang tak suka badan besar. Aku pun memang always nak lose weight, tapi always makan. Makan tu sedap. Kan? So jadi makan. jadi I tak nak jadi macam, I tak nak yang orang yang mengklaim yang fat is awesome. No, gemuk tak awesome. Gemuk tu tak best. Tapi you need to lose weight. But sebab tu aku masuk Atra. Bila aku masuk Atra, aku bagi encourage kau, orang cakap, macam mana kau boleh buat ah? Tak, sebenarnya bukan macam mana kau boleh buat. Bila kau nak start buat? Yeah. Exactly. Bila kau nak start buat? Bila kau nak mula? It's not about macam mana Naim boleh habis 100 km baling, macam mana Naim boleh habis 30 km Bromo, macam mana Naim boleh potong Fendi kat Bromo. Tak ada lah. Tapi that's the point lah. Sebenarnya I always macam you cakap lah kan, macam perempuan mungkin dia lebih kepada isu malu. So dia kena break that wall lah. So kalau lelaki pula yang mostly yang put on weight ni, dia selalu kata macam, aku gemuk kot, macam mana aku nak masuk trail kan? Pada aku gemuk tak ada. Aku ada buat group register untuk UiTM Ultra. Oh, dia group registration yang by group. Manual register. Aku ada buat. Aku ada terkejut tau. Aku simpanlah nama dia. Dia bayar, bang. Lepas tu aku suruh isi form lah. Macam ada satu simple form lah untuk register. Sekali je aku tengok saiz baju dia tau. Kau rasa saiz baju dia berapa? Aku SL. 5XL. Ni bukan Aziz Aku tak tahu siapa. Memang tak kenal dia sebab semua datang chat. So kita lepas tu aku check dia balik. Bang, betul ke 5XL? Ya betul. Kenapa tak ada saiz ke bang? Tak ada, last 4XL. Aku tu lepas tu aku tanya. Kau gelak. Aku tak gelak. Aku tak telefon dia. Dia macam mana? Boleh tak dia seorang? Nak kena tambah berapa ringgit? Dia sanggup tambah. Tak apa, kalau dia seorang, okey aku bagi. Bagus ni Ardi Sebabnya kat sini aku bukan nak kutuk dia atau betul. Tak. Tapi dia 5XL baju, bayangkan macam mana. Dia boleh daftar 52 km.
So korang kat luar sana cuba macam Rizky cakap. Kau Bukan cakap Rizky. kan? Rizky tu orang lain. Rizky orang lain. Rizky tu. Abang Rizky. Aduh. Rizky tu kawan aku Aceh. Dia macam dia cakap, Ha. cakap Naim, sebenarnya cuba kau buat sesuatu untuk lawan diri kau. Sebab UiTM Ultra benda korang kena ambil peluang. Sebab event Ultra yang korang tak perlu bawa vest, bawa beg. Betul. Betul. Kau tak perlu bawa beg, kau tak perlu bawa air, tak perlu. Kau pakai, kau berlari pakai vest yang lampu kelap-kelap apa? Orang panggil macam kontraktor tu. Reflector. Reflect tu. Lepas tu pakai blinker, kau lari je. Sebab dia punya water station dalam 2.5 km. Ada dua. Dua, setiap 2.5 km je. Ada. Bukit Tonggek, FO. Hmm. Lepas tu 52 km, 12 jam. Lama bro. Hmm. Betul. So kau kat luar sana, tak payah takut perempuan, lagi-lagi perempuan. Terus je, jalan pun habis. Yang jaga tu pula polis bantuan UiTM. Ha. Tak cukup kita ada polis lagi seorang, nama dia Arul juga. Kan? Dia, aku tak cubalah pergi UiTM. Kan? Sebab event dia dekat dunia running ni, event yang aku takkan lepas untuk register, UiTM Ultra. Happening gila. Betul. Sebab dia COT dia belanja gila-gila. Sebab kata orang betul cakap, dia macam Rizal kan, kepada perempuan yang malu, this is the platform Ya betul. untuk you nak try. Tak payah bawa beg, tak payah. Paling common kalau nak DNF pun, terus je pergi station bus tu, UiTM, terus pergi Jekyll. Dekat sebelah. Boleh shopping. Dah macam bosan-bosan dah. Tak boleh belah ni. Okay, naik bas, pergi Jekyll. Kan, penat. Hotel ada depan tu. Ya. Sebab tu aku kata ada orang post kat thread. Dia kata UiTM Ultra ni mesra untuk beginner ke? Aku list kan. Sangat mesra. Aku cakap, kalau penat, boleh terus balik. Ada hotel kat depan pintu belakang UiTM Ultra. Kalau Kalau nak nak- makan kat CP, kat sebelah tu ada macam medan selera kan. Belilah sirat limau ke. Pun kau nak beli kat Tak ada duit. Sebelum naik Bukit Tonggek, cocok duit dulu. ATM ada. Betul dah. Apa lagi yang tak ada? Nak, Semua ada. sebelum nak naik Nasi Bukit ayam Tonggek, dia sedap. weh. ada food court. Nasi ayam tu sedap. Kan? So itulah, sebab itulah I tanya you pasal now I nampak dah makin ramai trail runner perempuan. Tapi mungkin diorang masih bermain di kilometer-kilometer yang bukan ultra distance. Yep. That's good. You need to break the wall. Macam you cakap tadi lah, you pun start dengan 20-22 kan. You start lari and you tak start dengan combat pun. You start both lah kan. Cuma I think combat have you a lot in term of the power lah kan. Power man. So macam Arul pula, dia DNF 100 mile, comeback balik 100 je. Comeback balik tak sampai sebulan. 100 mile juga. Oh, yang tu berjaya. lepas. Road 68 berjaya. Terus 68. Ngam-ngam COT. Masa tu I pun masuk juga. Tapi I dah balik sebab I buat 50 je. Dia buat 100 mile lah. 100 juga. Sempat I jumpa dia sebab dia buat looping kan. Kita jumpa Looping, dekat looping. dalam Dewan. Jangan Dalam Dewan. Okay. So, Rizy, apa ucapan terakhir you untuk orang yang macam masih in doubt? Sebab untuk petang korang semua, kategori 23 km dah full. Hari dah tutup. Tapi untuk kategori ultra masih terbuka. Dan memandangkan ini adalah family day untuk ultra runner. So Rizy, apa ucapan anda untuk orang-orang yang doubt yang 23 dah habis. Nak pergi ke 52? 52 kan? 52. 52. Nak pergi ke 52. So apa ucapan you Rizy? Pik lah. Join lah. Masuklah. Tu je ucapan dia. Okay. Yang dia cakap kan, ni UiTM best untuk beginner. Kalau yang tak pernah try lari ultra, ni best. Sebab tu macam, selalu kan kalau I run ultra, memang I tak suka pakai vest. Sebab berat. So memang I excited kalau I run UiTM. Sebab I tak perlu pakai vest, I tak perlu bawa I. Macam tu, so macam senang je lari. Oh macam tu I lain. I masuk ultra, I excited sebab dia macam pergi kerja. Ada beg, ada air, ada kasut. Pelik dia ni. Betul. Sebab dia kalau pergi, dalam beg tu banyak kamera. Ni dia banyak benda, bila banyak nak barang. pergi event ultra, aku rasa macam hari raya lah pagi tu kan. Macam-macam benda nak kena ada. Macam tu lah. Ni you Tapi betul lah. You boleh simpan semua dekat Betul. CP je. Grab and go. Ya, kasut pun boleh pakai kasut sukan je.
As long you need to use the right shoes sebab since cuaca kadang-kadang panas kan. Lepas tu sweating banyak sebab dia dalam UiTM. Jadi kalau tak panas disebabkan suhu bumi pun dia mesti panas sebab ventilator aircon dekat belah hujung tu bila dah turun nak patah balik ke ni kan. Setiap 5.2 km boleh tukar kasut. Dan kepada mereka yang first time masuk tahun depan, aku punya tips sikit lah. Yang paling bagus adalah register tu dah paling register lah. Yang datang awal untuk lock korang punya lokasi. Wah, best. Sebab lokasi dia hanya berada di parking kompleks sukan UiTM. Betul tak? Padang Kawat tu. Padang Kawat. So Padang Kawat dengan parking. Padang Kawat, Padang Kawat yang belah sana, parking belah sini. So kalau korang datang awal, korang dapat buka kemah, korang dapat tempat yang selesa. So dia lagi menjimatkan korang punya consume energy lah. Jadi korang senang nak habis je kat play off yang looping pertama, boleh turun kat korang punya area. Dia jumpa anak bini. So make sure datang awal untuk lock korang punya space lah. So macam Arul share sikit apa benda tips yang kau nak kongsikan ataupun mungkin ada apa benda yang menarik kau nak ceritakan kepada orang-orang yang first time nak cuba. Mungkin mesti ada abang saya dah register ni bang, dah excited dah. Kau takkan habiskan 23 km kan. So apa yang kau nak ceritakan sikit tips-tips ke ataupun info-info ke. Macam polis tak info-info kan. Insider lah. Insider. Dia intel. Intel. Dia macam ni. Ramai orang cakap UiTM Ultra family day untuk road runner. Memang betul. Rasa keseronokan dia setiap kali datang ada kemah. Nanti siapa yang bawa family, bini ada yang bawakan nasi, ada yang tapau KFC, tapau McDonald. Family day, keseronokannya kat situ. Tahun depan punya seronok 23 km dah habis. Cuba kau rasa agak-agak berapa ratus orang? Pendaftaran 23 km. Dah habis. Tahun depan punya. Tahun depan punya dah full slot. Berapa? Something dalam 600 lebih orang. Ramai. Lebih kurang. Sebab tu dia tutup. Dia tak bagi tahu aku pasal info ni. Aku tak tahulah, aku assume macam something macam tu. So kau orang akan kau takkan takut malam. Biasa orang fikir aku nak lari ultra, kena lari malam. Kau tak payah takut sebab dia main loop. Bila malam tu ramai orang. Ya kalau dalam 100 lebih ramai. So bila ramai macam tu, yang baru nak register ke, yang tak pernah buat ultra dah register ke, kau rasa selamat, kau rasa seronok, kau berlari dengan ramai orang. Macam hari keluarga main lari pakai sompah gergasi. Main bawa sudu dalam bola dalam sudu. Tak. Kalau 100 km tak ada masa. Dia rasa macam ni. Dia seronok dia tau. Seronok dia macam. Lepas tu the crowd also dekat. Pasal kan kita turun je semua kat situ. Tak bosan. Dia takkan bosan. Seronok sangat. Kau pergilah makan dia kat CP, aku tak payah cakap. Kau sendiri pernah rasa the best part sekali nasi ayam dia. Aku bukan bubur dia. Aku makan bubur sedap. Bubur. Ada cendol. Cendol, nasi ayam. Yang paling bestnya kalau masuk 100 kan kita siang kan. Ada orang tu mandikan ni dekat FO. CP warung Pak Jabib tu. Oh yang spray-spray tu. Kita macam raja kot. Ada spray-spray. Bila panas, dia tembak air kat you. Dia pakai spray tu. Dia tak tahu pasal dia terlalu laju. I selalu ambil ice cubes. Ayang habiskan yelah, ice sebab cubes dia kat plug tahun lepas banyaknya aku perasan Emma Cik Yun kan. Feed you all the ice semua sekali dengan acap. Dia masuklah UiTM Ultra. Tak pernah lari, takut nak lari jauh, ambil lah 52 km, 12 jam. Sangat lama, tak perlu takut, dia pusing. Nak tukar baju, tandas dekat stadium ada, tandas kat Padang Kawat ada, tandas dia banyak. Tips dia, jangan pergi tandas mana-mana kecuali tandas dekat Chancellery sebab ada aircon. Ke? Tandas Bukit Seroja pun ada Ada ke? Ada. Ya. Aku dengar apek. Itu tandas tak ada orang guna. Oh sedap situ. Tandas Chancellery tak ada aircon. Ada aircon. Kalau tandas dekat flag off tu tak ada apa-apa. Tandas biasa ramai. Tandas flag off tu tak best. Dekat dalam stadium. Dalam stadium. Ada satu tandas lagi kat bawah tu. Ya, betul. Tapi aku rasa benda ni bukan jadi masalah untuk budak-budak UiTM di hatiku.
Macam Joe kan dari UiTM, dia tak kisah. Dia dah jalan, dia tahu dah mana. Joe kejam mata sama. Okay guys, okay, thank you Rizy for Alright. coming. Thank you Arul for Okay, coming. welcome. Dan aku harap korang dapat sikit pencerahan kepada siapa yang dah register. Maybe dia dah jadi FOMO. Kepada yang belum register pun mungkin akan jadi FOMO. Jadi pada aku, UiTM Matra boleh katakan is macam Din pernah kata aku lah. Dia nak jadi satu event yang menjadi event untuk orang nak masuk dalam dunia ultra. Sebab orang selalu fikir bila ultra je, hutan. Betul. EG. Betul. Easy. Takut. Gelap, sungai, Hmm. mandi lumpur. No, ultra is everything more than 42 km point something. Jadi bila UiTM Matra ni is the best platform untuk korang nak menjebakkan diri di dalam dunia ultra. Dan aku bagi tahu korang, once you go there, you never go back. But Serius. still, they'll never know if they never try. Tak payah laju. Janji finish. Betul. Betul. Tak Finish payah strong. laju. Jangan ikut orang laju-laju, tak payah. Macam aku je. Betul. Tam COT. Tapi Aku, jangan DNF. Tapi yang DNF. aku pun FOMO. Ada raja DNF. Aku pun FOMO juga sebab first loop aku pace first 5 km yang first loop aku rasa pace 6.5. Aku cakap apa Laju kena buat? weh. FOMO. Tak Awal-awal. payah laju seronok. Okay guys, just nak remind korang untuk slot ultra punya distance masih terbuka dan untuk 23 km dah tutup lah kan? Dah tutup. Dengar cerita dia nak tutup awal. Dah tutup awal Sebab dia nak tutup awal lah. So di Sebab saat dah korang ramai. Dah ramai kan. di saat korang tengok podcast ni, korang tak register banyak, terus pergi online, register. Dan aku nak bagi tahu satu berita yang Sport Edit kemungkinan akan bagi giveaway slot. Itu nanti aku rasa aku akan buat video lain. So korang dengar podcast ni Ada korang intel ke apa? so nanti aku akan cerita juga. So hopefully korang semua yang first time masuk UiTM Matra korang enjoy, dan yang dah masuk hopefully korang capai korang punya timing PB. Dan yang paling penting, kita perlu menggerakkan the ecosystem of the running community kat Malaysia lah. So everybody take part and everybody main Tak peranan. celah sikit boleh? Celah boleh. Tapi dia peribadi sikit lah. Apa dia? Aku pun nak buat giveaway juga. Kau nak buat giveaway, kau buatlah kat IG kau. Tak Tak, ada. dia macam ni. Nak beritahu. Yang okay. tengok ni. Aku Ah, pun ada buat maknanya- giveaway. Kau tunggu je. Korang kena follow IG dia Giveaway rapat-rapat. untuk apa? UiTM. UiTM Ultra. So ada 2 orang which is Sport Edit dan Arul akan buat giveaway. Jadi korang follow lah IG rapat-rapat. Kalau takut, follow, letak notification on. Betul. Jadi apa dia post je, korang boleh tahu. Okay guys, kita jumpa di episod yang seterusnya. Jangan lupa yang mana register dan dah register, ready for next year. Kita jumpa tahun depan, okay? Yes. Tak lama pun, lagi 3 bulan, 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan? 2 bulan. Sebulan lebih. Berapa? Sebulan lebih. Ya, sebab 2 dia bulan 2 lah. bulan dia pada 24 dan 25 Januari 2020. Boleh training. Hari-hari lari 10 kilo. 10 kilo tak payah 5 laju. kilo, okay. 5 kilo pun Tapi kena okey. buat strength training. Ya. Dah, kau jangan dengar cakap doang ni. Sebab seorang ni DNF, seorang ni podium. Jumpa aku di sana. Dia macam end to end. Okay, ciao. Bye.